Hai guys, hari ni kita pergi mancing dekat anak sungai di dalam hutan. Jom ikut saya pergi memancing. Ni suami saya, ni anak saya yang ketiga, anak saya yang kedua dan ke-1 duduk rumah. Dalam perjalanan kami ni ada anak sungai yang kami akan lalu, dan sana ada jambatan kan. Kita naik jambatan sini je. Lepas tu jalan lah sampailah tempat dia kat sini. Ni dia tempat dia. Taklah besar sangat. Nama pun anak sungai kan. Saya pun turun kat bawah sana. Dah lama tak memancing katanya lah. Mulalah kita memancing pagi ni. Sambil tu kita pasang umpan dulu. Ni anak saya. Tengoklah apa yang dia buat. Time ni umpan kita dah dimakan ikan. Tengok tu, saya dah dapat seekor dah. Ikan apa ni? Ikan keli hutan nama dia. Time ni gembira sungguh. Anak saya apa lagi dia nak cuba pegang-pegang. Tak boleh tau. Takut duri dia. Bisa sangat kau kena. Apa lagi kita like lah. Mancing lagi. Yang ni kedua kali dapat. Taklah besar sangat. Anak ikan je. Tengok ni. Anak ikan je. Maknanya dia nak tarik ganas-ganas. Kecil sungguh. Boleh lah kan. Ada-ada je. Sambil tu merekodlah saya. Cantik juga. Dan ni air dia terus sangat. Menunggu. Ni lah hasil. Ada video nak video. Dan ni kita dah masuk ke hutan. Tengoklah jalan pun dah rosak. Tak boleh jalan. Banyak babi main dekat sini. Ni mandi lagi dia orang kat sini. Tengok tu. Ikan ada tarik. Tak dapat pula. Pandai sungguh dia. Kali ni dapat. Tengok tu dah berapa ekor dah. 3 ekor dah masuk ni. Ni dah ke-4 ekor lagi. Tengoklah. Macam best je kan. Mestilah best. Tapi itulah dalam hutan. Nak masuk hutan tu dalam sungguh. Tengok ni. Dah berapa ekor lagi. Dapat lagi. Dapat lagi. Tengoklah. Tak ke best sungguh tu. Saya ni kalau memancing excited sungguh. Time ni kita orang dah nak balik dah. Jomlah kita balik.